Mesti ramai yang confused. Macam mana sebenarnya cara transmission treatment ni dia bantu untuk selesaikan masalah gearbox? Macam mana dia bertindak balas dalam gearbox ni kan? Banyak yang tanya aku soalan tu disebabkan dah terlampau banyak. Hari ni aku share lah. Macam korang nampak kat sini, ini adalah kita panggil seal getah yang ada dalam komponen dalaman gearbox. So ini contoh lah tunjuk kat korang. Kebanyakan gearbox yang dah problem, gear delay, tukaran gear tak smooth, gear sentap dan macam-macam lagi lah masalah dari segi pemanduan yang diorang alami kan. Lagi-lagi kalau macam gearbox 480 ke 580 ke, selalunya problem dekat seal getah gearbox ni. Ni. Kalau kita nak tahu dia elok ke tidak, kalau kita tarik dia boleh menganjal macam ni. Dia boleh dilentur. So maksudnya seal getah ni still lembut lagi lah. Maksudnya still okay. Tapi kalau lah kata seal getah korang tu dia dah terlampau keras, kalau kita bengkokkan macam ni, kita boleh patahkan dia. Dia boleh patah, dia boleh berderai. Maksudnya seal getah tu sendiri memang dah problem. Selalunya yang akan ada masalah dari segi pemanduan ni disebabkan dia punya seal getah yang dah problem lah. Dan bukan besar-besar ni je, yang kecil-kecil ni pun ada. Nampak? Korang boleh tengok kat sini. Nampak yang kecil-kecil ni pun ada. Jadi transmission treatment RM AutoCare ni dia berfungsi untuk melembutkan semua seal getah yang ada dalam komponen dalaman gearbox. Jadi memang kebanyakan yang ada masalah dari segi pemanduan macam aku cerita tadi, kalau dah ada masalah diguna 2 botol, kebanyakannya memang settle masalah pemanduan ni orang tu. Tapi aku sebagai pengguna kereta juga, aku nak sarankan dekat korang untuk penjagaan gearbox korang tu, korang boleh pakai juga transmission treatment ni. Pakai dalam 1 botol saja untuk penjagaan. Tapi kalau dah ada masalah, korang kena guna 2 botol lah. Jadi transmission treatment ni juga dibantu untuk kawal suhu gearbox korang. Banyak lah orang kata function dia kan. Kalau kita nak go deep apa ingredient dalam ni tak boleh lah. Sebab itu kita punya rahsia, kita punya resepi dalam treatment ni. Yang tahu-tahulah kita punya treatment ni memang berkualiti tinggi. Kalau nak jaga gearbox korang, bukan jaga dari segi pemanduan sahaja, boleh juga apply RM AutoCare transmission treatment ni. Tapi kalau dah ada masalah, guna dulu 2 botol. Kalau kata tak selesai juga masalah korang, baru datang workshop buat checking gearbox. Tapi kebanyakan yang pakai transmission ni memang settle masalah dia orang. So untuk workshop-workshop kat luar sana, kalau kata korang tak ada lagi transmission treatment dalam workshop korang, better korang dapatkan sekarang RM AutoCare transmission treatment. Dan untuk korang kat luar sana pula yang nak dapatkan RM AutoCare transmission treatment ni, korang boleh DM kita orang boleh suggest dekat korang lokasi workshop yang berdekatan yang dah ambil transmission treatment RM AutoCare ni.